Selamat sejahtera. Hari ini kami bersama dengan seorang atlet sekolah yang berjaya dalam bidang olahraga, iaitu T. Sijing. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Selamat sejahtera dan terima kasih juga kerana menjemput saya. Baiklah, boleh tak awak memperkenalkan diri dan sukan yang awak ceburi? Saya T. Sijing, pelajar tingkatan 4 STEM 1. Saya mewakili sekolah dalam acara 3,000 meter dan 6 kilometer. Hebat! Sejak bila awak mula menceburi sukan ini? Kali pertama saya menceburi acara-acara tersebut adalah pada tingkatan 2. Bagaimana awak membahagikan masa antara pelajaran dan latihan? Saya perlu disiplin. Saya ada jadual waktu yang tetap. Selepas habis sekolah, saya akan berlatih selama 1 atau 2 jam. Selepas itu, saya akan fokus dalam pelajaran dan membuat ulang kaji. Apakah cabaran paling besar yang awak hadapi sebagai seorang atlet pelajar? Cabaran paling besar ialah keletihan fizikal dan kekangan masa. Kadang-kadang saya berasa penat selepas latihan. Tetapi, saya tetap kena siapkan tugasan sekolah saya. Tapi, saya percaya, kalau kita ada semangat dan sokongan, semua boleh diatasi. Siapa yang menjadi sumber inspirasi awak? Ibu bapa saya dan cikgu saya. Mereka sentiasa memberi sokongan dan nasihat supaya saya tidak berputus asa dengan mudah. Apa harapan awak untuk masa depan dalam bidang sukan? Saya berharap saya dapat mewakili negeri dan mungkin negara pada suatu hari nanti. Pada masa yang sama, saya juga mahu berjaya dalam pelajaran. Terima kasih atas perkongsian yang sangat inspirasi ini. Kami doakan kejayaan awak dalam pelajaran dan sukan. Terima kasih banyak. Saya hargai sokongan semua.